Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak sharekan untuk produk Haiyo GTX 5000. Okey, GTX 5000 ni kita khususkan untuk kereta yang baru yang masih maintenance servis dengan pengeluar. Biasanya kereta yang kita tak boleh servis dengan minyak enjin yang servis dia 5000 ke 10000 mileage tu. Jadi kita gunakan GTX 5000 sebagai aditif tambahan untuk kereta. Okey, macam kereta kita ada dua kereta kat sini, satu ni Iris, satu lagi van. Semua kenderaan boleh kita gunakan untuk minyak tambahan ini. Kalau untuk macam van ni mileage dia jom kita tengok mileage dia berapa. Okey, mileage van ni tengok kat situ. Nampak? 42,700. Okey. Ya ni. Oh, engine. Kat oil lah. Dekat oil ini. Oil engine. Okey, ketat ni. Okey, tadi gelap. Ni kita buka. Okey, tempat enjin. Satu botol ni 250 ml. Mana dia punya tu? Ni 250 ml. Nampak? Seal lagi, tak buka. Buka. Buka semua pun tak apa. Okey. Dan kita masukkan lah. Okay, dia punya tu warna putih warna putih. Okay, biarkan. Sementara tu kita biarkan tu, kita tuang untuk kereta yang satu lagi. Okey, kereta yang satu lagi kita buka bonet. Okey, sebelum tu nak tengok mileage dia Mileage ni kereta baru kan. Jom kita tengok mileage dulu. Okay, mileage kereta ni. Okay, nampak tu mileage dia berapa? 2449. Okay, 2449. Kereta baru Pertama kita isi dekat minyak enjin dia. Nampak tak? Ni. Okey. Sama. Baru. Tak buka lagi. Okey. Masuk sini. Jernih. Nampak?
Okey, kita tonggingkan aja situ. Okey, tonggingkan aja. Okey, ni kereta baru dan sana van. Okey. Yang van tadi tu dah habis. Sehingga titisan yang terakhir. Okey. Tutup. Okey. Kita start. Okey, apa kelebihan kalau kita dah masukkan minyak tu tadi tu? Kita mendapati enjin akan senyap. Kemudian pergerakan akan lebih smooth lah untuk pertama kali guna. Sebab macam saya ni dah guna produk ni dah hampir 15 tahun. Okey. Okey, ni dah habis. Dah fully habis. Biasa bila kita dah masukkan minyak ni, additive dia, enjin akan smooth, lancar dan penjimatan petrol akan berlaku lah sebab dia akan melicin,kan segala pergerakan enjin dalaman. Okey, siapa nak cari, cuba boleh ni untuk kereta baru dan kereta lama, masukkan yang ni, GTX 1000 sama ada merah ataupun kuning. Okey, yang tadi saya terangkan produk GTX 5000 untuk aditif tambahan. Okey, kalau ni untuk kereta yang under warranty, kita boleh pakai yang ni lah, disarankan. Motor pun boleh juga guna. Tapi untuk kenderaan yang dah habis warranty, kita boleh gunakan tus minyak yang 4 liter. Yang ini untuk gold. Okey, gold 10W40. Dan yang ini untuk merah 4 liter juga. 1550. Apa bezanya? Yang ni cair ni agak pekat. Biasanya disarankan untuk kereta yang di bawah 10 tahun. Yang ni kereta yang lama-lama biasa dia orang guna yang ni. Tapi pengalaman saya gunakan produk ni yang kuning ni untuk kereta perdana V6 yang berusia lebih 15 tahun lebih. V6 second edition. Okey, Vios pun saya pakai ini, kereta lama. X50 pun saya pakai yang ni lah, X50 pakai yang ni. Untuk yang kereta-kereta lama, motor pun saya pakai yang ni juga. Jadi pengalaman saya guna ni secara personally dah lebih daripada 15 tahun dah. Okey, dan saya confident lah apa kelebihannya, jimat enjin dan jaga kita punya jaga enjin dan jimatkan kita punya penggunaan bahan api ataupun petrol. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.